A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita masih dipanjangkan usia sehingga ke hari ini. Digunakan kita nikmat sihat, nikmat masa lapang, nikmat iman dan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah. Okey, dan tahniah kepada semua yang dapat hadir pada pagi minggu, yang selalu orang ambil kesempatan untuk selesaikan macam-macam kerja. Tapi kita orang pencen ni semua hari minggu dah kan. Betul kan? Jadi tak terikat dengan nak kena pergi pejabat, pergi apa macam-macam tempat. InsyaAllah, ya. Ini juga satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita masa yang banyak selepas pencen. Bolehlah tambah ilmu yang kita tak sempat belajar masa kerja dulu kan. Okey, jadi sebagaimana yang dah maklumkan kepada Puan Azlina, hari ini kita akan ada surah Al-Humazah. Al-Humazah, ya, surah yang ke-104. Yang ke-104. Iaitu lepas surah Wal Asri. Ya, lepas surah Wal Asri, dan selepasnya adalah surah Al-Fil. Okey, jadi kita tengok dia punya kedudukan tu. Selepas surah Wal Asri, surah Wal Asri menceritakan kepada kita tentang pentingnya masa. Kan, pentingnya masa, sebab masa itu kehidupan. Kalau tak diisi betul-betul, maknanya kita akan rugi segala-galanya. Sebab peluang untuk kita beramal adalah sepanjang kita hidup. Bila kita dah mati, tak ada amal dah. Jadi maknanya selepas Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya merebut peluang semasa hidup, pentingnya jaga masa, dan bagaimana untuk kita membebaskan diri daripada kerugian, maka surah ini mendedahkan kepada kita tentang amalan yang kita kena jauhi lah, supaya kita tak termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Okey, jadi surah ni pun pendek saja, walaupun 9 ayat, tapi sangat ringkas dan padat, ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan dengan wail. Wail ni bermakna dia macam satu doa kecelakaan. Macam tu kan. Ada yang berkata wail tu adalah satu tempat dalam neraka. Ada juga yang berkata wail itu adalah macam kita kata celaka lah. Tu dia kata satu doa untuk kecelakaan. Jadi wail, ya. Jadi dengar perkataan wail tu macam satu yang menakutkan lah, kan, satu yang menggerunkan. Okey, jadi wail tu siapa yang akan mendapat kecelakaan tu, kalau kita sebut wail tu sebagai satu doa kecelakaan, iaitu likulli maknanya untuk setiap orang. Kulli ni bawa makna semua. Kul
kulli, kul, macam kullukum, semua kamu. Jadi maknanya tak ada kecualian. Itu maknanya kul. Mana kalau perkataan kul tu. Jadi semua siapa? Kan? Kata semua penduduk alam ke, kan? Semua orang Arab ke, semua orang Melayu ke, maknanya semua. Tak ada kecualian. Yang mana? Iaitu yang bersifat dengan dua sifat yang Allah sebut ni, iaitu humazah dan lumazah. Ada dua perkara, dua sifat yang Allah kata kalau semua orang yang ada dua sifat ni, maka dia dapat wail. Dia celaka, dia tak baik. Jadi apa makna humazah dan lumazah? Dua-dua ini sifat yang menggambarkan dia menghina orang. Menghina, mengutuk, mencela orang, tapi dua cara yang berlainan. Bila Allah sebut dua perkataan tu, maknanya menunjukkan kedua-duanya ini ada makna tersendiri, tapi maksudnya dua-dua itu membawa tujuan nak hina orang. Hina orang. Jadi apa beza antara humazah dan lumazah ni? Iaitu dia kata, dia sebenarnya banyak sangat tafsiran, kan? Banyak tafsiran. Jadi antaranya dia kata humazah ini ialah mengutuk, mencela depan-depan. Itu satu pendapat ya. Satu pendapat kata humazah ni kalau dia hina orang depan-depan dia. Kan? Jumpa orang cakap kau gini-gini kan depan dia. Dan lumazah pula ialah yang belakang. Mengupat lah kan. Itu beza humazah dan lumazah. Itu satu pendapat kan. Jadi kedua-duanya bermaksud menghina dan mengutuk orang lain. Kalau sebut humazah maknanya dia kutuk depan-depan. Kalau lumazah maknanya dia cela belakang. Ya? Okey. Ni satu pendapat ya. Okey. Pendapat yang lain pula dia kata humazah bermakna dia kutuk dengan lidah. Tak kira depan ke belakang. Cakap kan. Maknanya kata-kata yang menyakitkan. Itu humazah. Ini pendapat kedua ya. Jadi apa tadi? Pendapat pertama, humazah kutuk depan-depan, lumazah kutuk belakang. Pendapat kedua pula, humazah kutuk dengan lisan. Kutuk dengan lisan. Tak kiralah depan ke belakang. Kutuk dengan lisan. Maknanya kata-kata yang buruk lah kan. Dia ni apa? Lokek lah. Dia ni sombong lah. Dia apa-apalah. Kan kata-kata yang menyakitkan orang. Dengan lisan. Yalah kalau kata-kata tu dengan lisan lah kan. Ataupun tulisan lah sekarang tak? Tulisan lah, ganti lisan. Okey. Manakala lumazah pula dengan anggota. Mata. Macam tengok orang. Kan? Maknanya, jadi ini membawa makna depan lah juga. Kan? Sebab kalau lagak dengan mata ke, dia kata, ataupun dengan kepala ke apa, mestilah kat depan. Kalau belakang mana orang perasan tak? Kalau kat belakang dia kita buat macam-macam gaya pun dia tak perasan. Jadi itulah. Jadi ada kata ada juga pendapat lain humazah, dia terbalik. Tadi dia kata lumazah yang dengan mata. Pendapat yang ketiga pula dia kata humazah ni dengan tangan dan mata. Kat depan lah kan, dengan tangan dan mata. Lumazah pula dengan lisan. Dia terbalik tadi. Okey. Jadi tak apalah apa-apa pun, yang pentingnya kedua-dua sifat ni dikutuk dan dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu sifat suka menghina
dan mencela orang. Jadi pada asalnya turunnya ayat ini kerana nak menegur perangai orang musyrikin yang selalu kutuk Nabi SAW. Kan mereka kan tak beriman dengan Nabi Muhammad kan. Jadi bila mereka tak beriman, mereka kutuk macam-macam. Depan, belakang, macam-macam. Kan? Apa mereka kata Nabi? Tukang sihir lah kan. Muhammad ni apa? Kena rasuk lah. Gila pun ada. Kan? Ada sampai kata Muhammad ni gila. Tukang sihir. Kena rasuk. Macam-macam. Jadi ada nama lagi orang tu. Kan? Yang suka mengutuk tu, yang diriwayatkan. Salah seorangnya bernama Akhnas bin Syariq. Okey. Jadi pada asalnya ayat ini turun untuk menceritakan tentang perangai orang musyrikin yang mengutuk, mencela Nabi SAW. Jadi perangai ini perangai orang musyrik. Jadi bila Allah cerita keburukan perangai yang macam tu, maknanya Allah nak ngajar kita orang Islam yang baca Quran ni. Kan? Allah nak ajar kita yang baca Quran ni supaya menjauhi perangai ni. Kalau ada orang Islam yang berperangai humazah lumazah ni, maka maknanya mereka meniru perangai orang musyrik. Jadi perangai tu tak layak ada pada orang Muslim, sesama Muslim. Kan? Jadi perangai suka mengutuk, mencela, mengeji tu pembawaan orang musyrikin. Jadi dia tidak layak ada pada mukmin, Muslim. Apalagi janjinya adalah wail. Celaka. Orang Islam nak celaka ke? Kan? Dah pilih Islam tu, maknanya nak jauhkan diri daripada kecelakaan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak mengelak diri daripada kecelakaan dan kemurkaan Allah, maka jauhilah perangai orang musyrikin. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab perkataan humaz, kan dia panggil wazan fual. Mula dengan dhammah yang tengahnya baris atas fathah kan, humazah, lumazah. Dia kata bentuk kata-kata macam ni memberi gambaran orang tu banyak buat kerja ni. Maknanya yang mengutuk ni bukan sekali, tapi berkali-kali. Malah dah jadi budaya dia. Asal jumpa orang je, cakap tak elok kan. Asal jumpa orang je, buat kenyek mata apa je. Bukan kenyek mata nak ngorak tu kan. Kenyek mata yang mencela lah. Saya pun tak tahu macam mana gaya mata nak cela kuta kan. Macam tu. Jadi humazah, lumazah membayangkan dia melakukan perbuatan itu berkali-kali. Contoh kalau katakan orang tu kuat ketawa. Kan? Ketawa tu dhahik, kan, ketawa. Jadi kalau orang tu suka ketawa, rajin ketawa, sikit-sikit ketawa, jadi dia buat ayat dia apa? Duhak. Duhak. Samalah lumaz kan, lumazah, duhakah. Kan? Jadi kalau orang yang kuat ketawa disebut duhak. Gitu. Duhakah boleh tambah ta atau tak ada masalah. Ataupun kalau orang tu kuat melaknat. Kuat melaknat kan. Laknat orang kan. Laknat. Dia wazan macam tu lah. Lu'anah. Lu'anah. Kalau orang kuat makan. Kan. Ukalah. Akal makan kan. Akil makan. Al-aklu tu makan.
Jadi untuk kuat makan, tak berhenti makan, tak mengunyah, tak habis-habis kan. Ukalah. Ukalah. Gitu. Jadi wazan fu'alah ni, lumazah, humazah, duhakah, lu'anah itu menunjukkan perbuatan itu dibuat berulang kali ataupun menjadi satu kebiasaan dia. Itu bahasa, dari sudut bahasa. Jadi humazah, lumazah adalah satu perbuatan keji yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang kita nak jauhilah, insya-Allah kan. Okey. Sekarang ni lagi bagi jadi ustazah dekat TikTok. Itulah Pasal untuk pemimpin apa semua kan. Itulah tu yang kita kena sedarkan ni, sebarkan surah ni. Kan? Bolehlah komen. Okey, ayah. Kita berhenti di situ lah, Ingatkan, betul. Sampaikan. Yalah sebab tak ramai orang dia baca Quran dengan makna kan. Memang ramai orang Melayu, insya-Allah ramai yang boleh baca Quran dengan betul tajwid. Kan, hafal pun ramai. Tapi masalahnya tak ramai yang beri tumpuan kepada memahami maksud. Sedangkan itu tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran ni, nak didik kita menjadi manusia yang baik di sisi Allah. Kan. Jadi Allah sayang kita. Allah sayang makhluk dia ni. Kan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim kan. Nabi SAW pernah gambarkan tahap kasih sayang Allah kepada makhluk kan. Pernah dengar kisah ni, ada satu kali tu seorang ibu dia kehilangan anak. Kan? Seorang ibu dia kehilangan anak. Lepas tu dalam satu peperangan ke apa macam itulah. Kemudian tak lama anaknya ditemui. Orang pun bagi balik kepada ibu tu. Kan? Jadi bayangkanlah kalau dia hilang, dia jumpa balik tu macam mana? Boleh bayangkan tak? Kan, dia bayangkan tak reaksi ibu tu bila dapat anak kan, peluknya, ciumnya apa, tahulah semuanya ibu ni kan. Jadi bila Nabi SAW tengok reaksi ibu tu selepas menemui anak yang hilang tu, Nabi SAW tanya sahabat, dia kata cuba tengok perempuan tu, agak-agaknya dia tergamak dak nak campak anak tu dalam api. Kan? Sahabat kata, mestilah tak kan. Tengok dia tak sangat sayangkan anak dia. Jadi tu Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayangkan hamba dia daripada ibu tu sayangkan anak. Kan? Jadi maknanya kalau ibu tu begitu sayang anak, usahkan nak campak dalam api kan. Digigit nyamuk pun tak sampai hati kan. Kalau anak tu digigit semut ke, gigit nyamuk ke apa kan, kalau demam, rela dia tak tidur malam kan. Maknanya nak jaga je anak tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang lagi kepada kita ni. Jadi sebab Allah terlalu sayangkan kita, maka dia tak nak kita ni masuk neraka kan. Jadi sebab tu dia dah bagi tahu siap-siap apa yang menyebabkan orang masuk neraka supaya kita jauhi. Nah, dia kata, habis kalau Allah tak nak orang masuk neraka, kenapa Allah buat neraka? Tak payah buat lah. Kan? Kalau Allah tak cipta neraka, nanti tak adil pula kan. Sebab Allah ni tahu manusia ni memang tak semuanya dengar cakap. Jadi kalau ada yang tak dengar cakap, tak nak ikut perintah Allah tu, adalah tempat yang layak untuk dia. Kan? Tapi Allah dah bagi tahu dah. Kan? Jadi hanya kita kena tahu apa yang Allah larang, apa yang Allah suka. Macam tu. Okey. Jadi tanda sayang kita kepada orang lain pula, maka kita sampaikan apa yang kita tahu. Okey, insya-Allah. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kita belajar perkataan humazah dan lumazah. Kedua-duanya membawa maksud menghina
manusia. Kan mencela, mengutuk, sama ada dengan perkataan atau perbuatan, sama ada depan-depan atau belakang. Okey. Seterusnya, allazi jama'a. Allazi maknanya yang. Yang. Jama'a menghimpun. Jama'a menghimpun. Mala ni harta. Wa'addadah dan membilangnya. Okey. Ya, ini kenapa tiba-tiba sebut pasal himpun harta ni kan? Jadi maknanya yang Allah nak ceritakan orang yang wild ni, yang celaka ni, satu golongan yang suka mengutuk, humazah, lumazah. Kedua, golongan yang tahu kumpul harta dan duk hitung harta dia. Jadi kaitan himpun harta dengan menghina orang ni, kerana kadang-kadang yang menyebabkan orang tu jadi sombong, pandang rendah pada orang lain ialah kerana dia kaya. Kan? Kerana dia rasa dia lebih. Jadi kalau bila dia dah rasa dia lebih, dia kaya, maka dia pandang orang rendah dan hina. Gitu. Ya, jamaah malan. Jadi Allah sebut harta, kan, harta ni orang yang suka kumpul harta ni umum lah kan. Harta ni termasuklah kebun ke, hartanah ke, rumah banyak ke, kereta bermewah ke, duit berjuta-juta dalam bank ke, semua tu harta. Jamaah tu himpun. Jadi maknanya orang yang gila harta ni, dia nak kumpul harta, dia ingat tak halal haram. Yang penting masuk kan, masuk halal ke haram ke, riba ke, rasuah ke, menipu ke, bukan dia kira kan. Yang penting adalah kumpul. Kumpul jamaah. Jamaah tu maknanya kumpul. Jadi bila dah kumpul, maka sibuk duk bilang. Ya, adadah ni boleh dua makna. Ya, adadah ni boleh dua makna. Satu makna bila hitunglah kan. Cukup bulan tengok, wah bertambah banyak mana kan. Kadang tak cukup bulan lagi dah check dah. Dia masuk lagi tak? Kan? Itu bilang, duk hitung. Tak habis-habis. Bilang tu tak nak kurang lah kan. Bila maksud bilang tu maknanya takut susut. Takut suruh harta tu. Asyik nak tengok. Dia bertambah aja. Kan. Jadi dadah ni boleh makna menghitung. Dan juga makna menyimpan sebagai persiapan dia. Maknanya dia ingat dengan harta banyak tu, kan, dia simpan tak habis-habis tu, maknanya dia menjadi bekalan untuk keselamatan diri dia. Tapi manusia ni kalau dia kumpul banyak pun, akhirnya dia tak nikmati pun kan kekayaan tu. Nak belanja sayang, kan. Lama-lama dia tinggalkan harta, kan. Dia tinggalkan harta, siapa yang dapat? Orang lain. Waris dah? Waris. Itulah dia. Orang kata bermati-matian kumpul harta. Jadi maknanya dia kata adadah ni sama ada dia bermakna menyimpan untuk kesenangan dia ataupun menghitung. Jadi dia gunakan perkataan adada kan dengan syaddah kan. Syaddah tu membawa maksud dia sentiasalah buat. Yalah, tahulah orang kaya kan, syaddah hitung gitu kan. Jadi dalam keadaan dia himpun harta dan menghitung,
kan, dan menyimpannya. Yahsabu, dia yahsabu maknanya mengira atau menganggap, menyangka. Itu makna yahsabu. Dia mengira atau menyangka, atau menganggap, ya, annama lahu, bahawa harta dia tu, harta yang dia kumpul-kumpul tu, akhladah. Akhladah maknanya apa? Khalidina fiha, kan? Kita pernah dengar makna, kan? Apa? Ulaika ashabun nar khalidina fiha. Khalidina fiha maknanya apa? Kekal, kan? Jadi bila sebut akhladah ni maknanya harta itu akan mengekalkan dia di dunia ni. Jadi dengan sebab dia kaya, banyak duit, dia tak akan mati. Itu maknanya akhladah. Akhladah daripada perkataan kita sebut khalidina fiha tu, kan? Khalidin tu maknanya kekal. Kan, khalidin maknanya kekal. Jadi bila kata akhladah, maknanya harta itulah yang membuatkan dia kekal. Kekal kat mana? Kekal hidup kat dunia ni. Itu makna kekal. Mengekalkannya. Mengekalkannya maknanya membuatkan dia tak mati-mati. Sebab harta dia banyak. Jadi maknanya seolah-olah harta itu yang mempertahankan dia. Harta itu yang melindungi dia. Itu satu makna. Banyak makna Arab ni. Kan, satu perkataan ni bercabang-cabang makna dia. Sebab tu kalau kita tak baca tafsir, kita tak berapa jelas apalah maksud ni, kan. Tu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala diturun dalam bahasa Arab tu untuk memberi makna yang luas pelbagai. Kan. Ataupun makna dia juga, dia kata dengan harta dia tu dia akan kekal. Kekal macam mana? Iaitu kalau dia mati pun dia tetap disanjung. Orang ingat lagi dia sampai bila-bila. Tu kaya tu. Kan? Dia dah mati pun orang lalu rumah dia, kan? Kayanya orang ni. Gitu. Jadi maksud kekal ni maknanya kekal sebutan dan sanjungan orang terhadapnya. Ada tak orang kaya, orang ingat sampai bila-bila dia sebab dia kaya? Ada? Ada ke? Kaya kalau dia berbakti, bersedekah orang ingat. Kalau tak sedekah orang ingat tak? Ingat juga. Kalau macam Firaun kita ingat tak? Ingat. Tapi ingat dengan nama buruk lah, kan. Macam Qarun tak? Qarun tu punyalah kaya, kan. Allah sebut dalam surah Al-Qasas. Qarun, kan. Sampai sekarang kata harta Qarun. Padahal tak ada kaitan pun dengan harta dia. Harta dia tenggelam dalam bumi kat Mesir sana tu. Kan. Sekarang kalau orang jumpa harta tertanam, kata harta Qarun. Okey. Jadi Qarun ni dia punya kaya, kan. Allah sebut dalam surah Al-Qasas tu, boleh tengok, ya. Inna mafatihahu, sesungguhnya mafatih tu maknanya anak kunci. Ni. Anak kunci, ya. Kalau satu dia panggil miftah. Miftah. Anak kunci tak kira. Yang ni Allah nak cerita inna mafatihahu, anak kunci gedung dia. Bukan anak kunci kereta, bukan anak kunci rumah. Maknanya anak kunci tempat simpan harta. Anak kunci saja dia kata inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Anak kunci dia la tanu'u, berat dibawa. La tanu'u bil usbati ulil quwwah, berat dibawa oleh satu kumpulan orang gagah. Bil usbati ulil quwwah, makna usbah ni satu kumpulan, ulil quwwah yang kuat. Bukan budak kecil. Maknanya orang dewasa yang kuat tu berat nak bawa anak kunci gedung. Bayangkan, bukan gedung, anak kunci. Maknanya banyaknya dia punya tempat simpan harta tu, kan. Ni sebilik, ada kunci dia berapa lapis satu bilik tu, mestilah banyak lapis dah.
Dengan grillnya, dengan apanya. Lepas tu ni bilik ni pula, berlapis-lapis. Kalau ni banyak pula tempat. Jadi himpun anak-anak kunci tu berat dibawa oleh sekumpulan manusia yang yang kuat. Ulil quwwah Allah sebut. Maknanya bukan budak kecil. Mestilah orang dewasa kan. Orang dewasa pun bukan yang yang cacat ke, yang tak larat, yang sakit ke apa kan. Yang gagah-gagah. Bukan macam kita ni tak. Kita ni nak bawa 1, 2 dia pun dah tak larat. Jadi dia apa? Akhladah ni maknanya sama ada makna dia menyebabkan dia akan hidup lama, tak mati-mati atas muka bumi ni dengan sebab harta dia, ataupun dia merasakan dengan sebab kedudukan dia, kekayaan dia menyebabkan nama dia kekal dalam ingatan manusia sampai bila-bila. Okey. Ataupun makna dia kan, sebab apa dia suka duk bilang sangat ni, sebab dia terlalu sayangkan harta tu sampai dia rasa kalau tak ada harta ni matilah dia. Macam seolah-olah dia rasa dengan sebab ada harta ni lah dia masih hidup. Jadi sebab itu dia duk bilang dia terlalu sayang, terlalu takut harta ni hilang atau habis. Faham tu? Dah ada 3 makna dah akhladah ni. Kan? Akhladah ni ada 3 makna. Pertama, dia anggap bahawa dengan sebab harta ni dia tak akan mati, dia akan kekal sampai bila-bila. Yang kedua, dia menganggap bahawa dengan sebab harta ni dia akan dikenang sampai bila-bila. Dan yang ketiga, dia terlalu sayangkan harta, takut sangat harta ni hilang sebab dia rasa kalaulah hilang harta ni habislah dia. Gitu. Faham ya? Jadi maknanya dah ada 2 golongan yang Allah ancam mendapat kecelakaan, mendapat wail. Pertama yang suka menghina manusia, yang kedua yang kumpul harta. Mungkin 2 ni ada kaitan kan? Sebab orang yang kaya biasanya dia rasa diri dia lebih tinggi dan suka menghina orang. Ataupun mungkin tak ada kaitan. Kan? Tapi 2 sifat ni adalah tercela yang dikutuk, dijanjikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, faham ya? Ada soalan tak kat ni? Ada soalan ke? Tak ada? Belum? Belum ada ya? Okey. Belum ada. Okey, jadi kala Allah kata kan, kala. Jadi maknanya bukan begitu. Maknanya tak betul apa yang mereka fikirkan tu. Tak betul tu. Maknanya mereka fikir mereka lebih baik kan daripada orang, sampai pandang orang lain lebih hina kan. Jangan begitu. Ataupun yang fikir harta ni akan membawa dia, mengawal dia menyelamatkan umur dia sampai tak mati. Jangan fikir macam tu kan. Kalau tak betul tu. Tapi sebaliknya, kalau terus berperangai macam tu, mengejek, menghina orang, asyik sibuk kumpul harta, tak kira halal haram, yang pentingnya dapat banyak kan, bilang tak habis-habis, akhirnya apa? La yumbazanna fil hutamah. La yumbazanna fil hutamah. Apa dia la yumbazanna fil hutamah? Iaitu mereka akan dicampakkan ke dalam hutamah. Ya, la yumbazanna fil hutamah maknanya mereka akan dicampakkan ke dalam hutamah. Jadi apa makna hutamah? Hutamah ni makna satu nama daripada neraka. Cuba kita tengok kan Quran ni kan, dia kenapa Allah guna kataan hutamah?
Kan? Hutamah. Tengok dia punya wazan dia sama dengan humazah, lumazah. Kan? Humazah, lumazah, hutamah. Kan sama kan? Sama dia punya pattern tu. Jadi hutamah ni maknanya dia sangat menghancurkan. Orang kata macam apa? Macam tumbuk padi tu. Macam lesung tumbuk padi tu kan. Gedu. Kali tumbuk hancur. Kan? Ataupun macam blender tu. Masuk, tekan dia, hancur. Kan? Itu hutamah tu maknanya yang sangat menghancurkan. Allahu Akbar. Kan? Itu nama hutamah. Dia kata nama daripada nama api neraka kerana dia menghancurkan apa yang ada dalamnya. Dalam neraka tu. Na'udzubillah. Kan? Okey. Jadi sebab Allah nak menggambarkan betapa dahsyatnya hutamah ni. Allah tak cerita secara langsung apa dia, tapi Allah tanya dulu, wa ma adraka mal hutamah. Kan, wa ma adraka mal hutamah. Jadi kamu tahu tak apa hutamah tu? Gitu kan. Jadi maknanya nak memberi kita macam satu apa? Nak menarik perhatian lah kan. Kalau katakan Allah layum bazarna fil hutamah, lepas tu terus cerita apa hutamah tu, macam tak berapa suspend kan. Dia bagi suspend sikit. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahu ke apa hutamah tu? Kan, jadi bagi satu gambaran, bagi suspend sikit. Jadi apa dia hutamah tu? Jadi dia kata, barulah Allah jawab dalam ayat yang ke-6 tu, narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Jadi Allah sebut narullah tu maknanya untuk, orang kata Allah sandarkan api tu kepada dia. Api Allah. Bukan api dapur. Kan kata bukan api unggun tu. Kan. Bukan api apa-apalah, tapi sebenarnya semua api Allah kan. Tapi nak ceritakan Allah sandarkan terus pada dia yang maha agung tu. Jadi untuk memberi gambaran betapa hebat api tu. Kan? Api Allah. Tapi api yang ni dinyalakan oleh Allah kan. Jadi nak suruh orang tu lagi rasa betapa hebatnya api tu. Narullahil al-muqadah. Muqadah ni maknanya yang dinyalakan. Yang mana sifatnya sentiasa menyala. Dan bila kata muqadah ni, dia menyala, sifatnya menyala yang tak padam-padam. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Jadi maknanya bukan api yang dipadam, tapi yang dinyalakan. Jadi bila dah dinyala tu, sifat dia muqadah tu sifatnya sentiasa menyala. Dan dia tak padam-padam sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Ya, narullahil muqadah. Jadi nak membayangkan betapa lagi dahsyatnya narullahil muqadah ni, allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u 'alal afidah maknanya yang dia kata sama ada makna afidah ni, makna dia hati. Kan? Makna dia hati. Hati ni ada kat mana? Kat dalam dada. Jadi dia kata tattali'u yang menaik. Kan, maknanya kita bayangkanlah, nak bayangkan dahsyat tu artinya api tu dibakar dari bawah. Kan, api ni dibakar dari bawah, dari kaki tu dibakar dari bawah, tu naik ke atas tu, dia masuk dalam badan. Kan, masuk dalam badan, kemudian dia akan menjulang naik sampai ke
hati. Hati kat sini kalau dari sudut fizikalnya, hati tu adalah jantung. Tu kan. Jadi dia kata sampai ke dada ni, lepas tu terbakar dah bau, mestilah dah terbakar kan. Api ni dah masuk dalam tu. Jadi sampai dia menjulang dekat hati. Lepas tu yang terbakar ni akan akan sembuh balik. Allah akan jadikan semula. Kemudian masuk lagi, terbakar lagi. Gitu. Dia jadi lepas tu balik lagi. Balik lagi. Sentiasa ada. Ya, sentiasa ada. Okey. Jadi kenapa disebut hati kan? Kenapa sebut hati? Kenapa tak sebut sampai ke perut ke kan? Ataupun sampai ke mulut ke kan? Sebab mulut kan yang banyak bercakap tu. Kan? Kenapa dia tak sebut? Kenapa Allah sebut allati tattali'u 'alal afidah tu naik menjulang sampai ke hati tu? Kan? Jadi sebab apa dia kata? Sebab hati itulah tempat wujudnya sombong tu. Kan? Rasa sombong, rasa diri besar, rasa orang tu kecil, orang tu hina, orang tu rendah, rasa nak kutuk orang. Hati. Jadi sebab itu Allah sebut hati. Yang sebenarnya yang lain-lain kan arahan hati kan. Arahan hati. Allati, jadi dia kata segala keburukan, kekejian semuanya bersumber dari hati. Kemudian dahsyat lagi gambaran neraka tu, innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah, dan mereka dalam hutamah tadi kan, dalam hutamah tadi dalam keadaan muqsadah. Muqsadah, apa makna muqsadah? Maknanya terkunci. Terkunci, tertutup rapat. Maknanya seolah-olah kita bayangkan layum bazan nafil hutamah. Mereka dicampak dalam hutamah. Hutamah bayangkan macam, orang kata macam perigi macam ni lah kan. Campak dalam ni, ditutup rapat. Tu muqsadah. Jadi maknanya tak ada pintu boleh keluar. Pintu ada. Muqsadah tu maknanya pintu ada. Nampak ada pintu. Tapi rasa ada harapan nak keluar ni, ada pintu tu. Kan, sebab bila campak maknanya mestilah ada pintu kan yang dicampak kan. Jadi dia kata nak memberi gambaran bahawa walaupun mereka nampak pintu, ada pintu yang menyebabkan mereka mengharap boleh keluar, tapi pintu itu ditutup rapat. Kan, ditutup rapat. Muqsadah, innaha alaihi muqsadah fi amadin mumaddadah. Amadin ni dia macam kayu tau. Macam palang. Jadi yang direntangkan. Jadi fi amadin mumaddadah ni dia boleh bawa makna sama ada kayu amadin ni ialah kayu yang digunakan untuk kunci pintu tu. Kan ada kan dulu kan orang kunci pintu ni kan. Apa panggil? Palang tu. Jadi maknanya nak menggambarkan pintu tu tak boleh buka sebab dah dipalang dengan kayu yang merentang tu. Kan dah kunci dengan kayu, jadi nak buka tak boleh lah. Ataupun mereka, ataupun boleh makna fi amadin mumaddadah ni, mereka dalam neraka hutamah tu diikat dekat kayu palang. Jadi dia boleh dua makna. Sama ada fi amadin mumaddadah ni dia merujuk kepada orang dalam neraka tu, mereka diikat dekat palang tu, ataupun mereka dalam tu dalam keadaan pintu terkunci yang dikuatkan dengan palang.
Dua-dua boleh. Jadi nak gambarkan seksa dahlah neraka dalam tu, api tu akan menghancurkan diri dia. Kan, menjulang sampai ke hati dia. Kemudian dia tak ada jalan keluar. Tak ada jalan keluar, sama ada kerana dia terikat di palang, tak boleh nak gerak, tak boleh nak mengelak, tak boleh nak lari, ataupun kerana pintu tu sendiri terkunci rapat. Dengan ada palang yang mengikatnya, walaupun dia tak terikat, dia tak pergi buka, tak boleh. Itu maknanya. Itulah dahsyatnya seksa yang Allah janjikan untuk dua golongan manusia. Jadi kita kata tadi dua golongan ni sebab ada dua sifat ni, iaitu sifat mencela, mengutuk orang dan mengumpulkan harta. Dia sama ada berkumpul pada individu tertentu ataupun ada dua golongan. Ni golongan suka mengumpat, mengeji, dan ni golongan suka kumpul harta. Kita kena ingat ya, bila sebut kumpul di sini maknanya dia yang penting kumpul tanpa mengira halal dan haram. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahawa ayat ini pada asalnya ditujukan kepada kaum musyrikin yang memusuhi Nabi SAW. Jadi bila Allah sebut dalam Quran untuk kita baca, mana menjadi peringatan kepada kita supaya menjauhi sifat ni. Okey. Dan satu perkara lagi yang saya nak sebut di sini tentang yahsabu annama lahu akhladah ni, maknanya yang ayat 3 tadi kan, yang menganggap harta dia boleh menjadikan dia kekal tadi. Jadi dia kata, ada ahli tafsir kata ayat ni sebenarnya secara tak langsung juga nak memberi tazkirah kepada orang beriman, kan? Memberi tazkirah kepada orang beriman bahawa harta itu memang boleh menjadi sebab kita kekal. Maksudnya apa? Dengan Allah bagi kita harta dan kita buat baik, infak kan, buat baik apa semua, menyebabkan kita masuk syurga. Jadi kekal lah kita, maknanya kekal dalam syurga. Di akhirat nanti kita akan masuk syurga dengan sebab harta yang Allah bagi pada kita. Dan yang keduanya, memberi kita manfaat di dunia. Sebab kita boleh guna harta yang Allah beri itu untuk kesenangan diri kita lah kan. Boleh makan, pakai, hidup kita. Dan dengan sebab kita banyak infak tu, menjadikan nama kita kekal harum di kalangan manusia di dunia. Di samping kita mendapat ganjaran yang abadi di akhirat. Jadi ini dia kata ini peringatan secara tidak langsung. Kalau orang kafir menganggap harta menyebabkan dia hidup lama kat dunia ni tak mati-mati, tapi bagi orang beriman, harta menjadikan dia kekal bahagia di syurga dan mendapat sebutan yang baik di dunia, insya-Allah. Jadi itulah dia lebih kurang pengajaran daripada surah Al-Humazah yang pendek ini. Banyak pengajarannya yang kita boleh jadikan panduan ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada termasuk dalam golongan ini dan dijauhi daripada seksa dahsyat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Okey. Ada soalan? Ada. Kejap. Ada belakang dulu, belakang. Okey. Tak ni, apa ni Hajah tu dekat tiang tu. Ya? Nak tanya lain lah. Oh, yang lain. Okey. Macam kita solat, saya dengar dia kata yang sebelah dalam ni kita dapat kata lekong kat luar kan. Yang dalam pun mesti untuk aurat juga. Betul ke? Tangan panjang apa, tangan lengan ke, dalam bagi dalam ke apa macam tu lain ke? Itu kalau kita takut terselak. Kalau kita pakai telekung, kita takut terselak, nanti telekung tu pendek ke, takut-takut dia terselak.
Okey, jadi sekejap ya kita tutup dulu ni ya. Bincang kat luar lah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.